Nak Jesco, esok data saya dah habis. Okeylah, untuk adik ni kita breakdown Koenigsegg Jesco. Hypercar ni daripada Sweden. Model Jesco ni sempena Jesco von Koenigsegg, iaitu bapa kepada Christian von Koenigsegg. Berapa income yang selesa? Salah. Berapa kos nak bawa kereta ni masuk ke Malaysia? Jom kita breakdown. Koenigsegg Jesco harga bermula RM13.5 juta. Duty import 30%, 4.05 juta. Cukai excise dia 105%, 18.4275 juta. Yang terakhir, cukai jualan 10%, 3.5975 juta ringgit. Total up harga akhir selepas semua cukai 39.575 juta ringgit. Ni baru kos nak beli dan kos nak import ke Malaysia. Belum masuk lagi road tax, insurans, servis, wear and tear. Haiya, mau muntah kalau kira satu-satu. Hanya ada 125 unit sahaja Jesco yang diproduce dalam dunia ni, dan semuanya dah sold out. Let's say lah ada billionaire yang dapat beli kereta ni, sesuai ke nak bawa kat Malaysia? Hypercar macam Jesco ni tak dibuat untuk daily drive. Clearance Jesco ni sangat rendah. Memang tak sesuai dengan jalan-jalan dekat Malaysia ni yang tak rata dan juga berlubang. Kalau panggil Cik Lando Zawawi pun tak boleh settle hal ni. Lagi kalau jalan dekat daerah Compton, Klang. Walaupun Koenigsegg Jesco ni harga dia na'udzubillah, model ni sememangnya investment jangka panjang. Sebab kereta ni sangat limited dan juga banyak demand daripada billionaire seluruh dunia. Toke-toke minyak, toke-toke unta leher panjang, pasti berdengung. Hypercar apa yang kita patut breakdown untuk next video? Cuba korang komen.